mak aku orang Indonesia juga. Indonesia dari mana? Mak aku Kalimantan Banjarmasin, tapi dia duduk Malaysia dah lama dah lah weh. Oh Mak aku dah duduk Malaysia dah lama dah. So dapat warga negara sini dah lama dah duduk. 30 tahun lebih lah, kat 40 tahun dah kat sini. Ya okey lah tu. Macam gitu juga kata. Dia bau dul. Bau sikit-sikit tak apalah. Lagi pun esok aku kena pergi mana pun. Tak apa gila weh, berbau. Kalau kau tanya aku kan, tapi aku ini dia macam kotor sikit lah. Kalau aku berak, kalau bau petai aku suka bau. Tarik sendiri. Macam bukan suka bau je. Sedap, tapi orang lain bau busuk Itu kalau orang yang makan petai itu memahami lah. Tapi kalau orang lain yang tak makan petai itu, diorang mana faham. Diorang memang kata lah kutuk-kutuk. Weh, tapi macam gitu, dia kata macam gitu. Ya, aku tak boleh, aku kalau petai aku boleh kata. Kalau genuk aku tak boleh kata. Aku ada petai juga. Petai stok ada lagi weh. Ya ke? Aku dulu kalau live pagi-pagi pukul 4, pukul 3 lebih tu aku live makan petai je. Makan nasi makan petai tu aku makan apa pula? Apa tu? Weh, macam gitu je weh dia kata. Allahu Akbar. Weh, tapi kau sama pun nak sedap lah makan. Weh, gentle. Ini aku cakap kau kalau anda kata pergi homestay mana-mana, kau berak, kau kencing, memang dah tahu. Siapa punya ni? Nulin. Ya, memang toilet tu aku punya. Orang tahu dah siapa yang datangnya bau tu. Macam gitu je bau. Weh, dia kata kalau aku macam petai aku boleh kata je cara belacan kan. Tapi genuk aku tak lepas lah. Dia macam jering. Dia makan jering ni. Kriuk tu. Jering lah. Kau makan jering? Dia bawa macam ni. Ha? Bawa je. Tak. Sedap lah. Weh, kau ini kau Mat. Kalau kau tanya aku, ini kau dua bau dia gentle. Ini ke, tapi dia tak bau. Dia ada kat dia kadang-kadang tak bau tu. Kau sabar. Nak makan ni kau sabar. Tak. Cepat tak. Gila weh. Hau. Ini bau hau. Bau hau Mat. Tak, dia buat, kau tahu tak dia buat apa? Dia buat macam benda tu buah. Kau faham tak? Gila ni. Bukan. Tak, kau tahu tak yang kau makan tiga-tiga alah benda ni bukannya kuaci. Kau tahu dia grab ke apa, Mat? Apa dia? Kau ngidam ke? Kau dapat anak ke ni? Bukan, memang aku suka. Nak macam mana? Dari kecil aku suka rata. Wih, dia rata macam kuaci weh. Aku tak boleh berin weh. Kau tengok dia rata jering genuak dah macam kuaci Mat. Perak. Ulat dia weh. Ya Allah.